Malam kita candat sotong. Mana korang nak dapat kalau naik cruise boleh candat sotong lagi? Ni dia Kong, kita punya manager yang uruskan Golden Cruise dekat Halong Bay ni. Aktiviti malam kita boleh candat sotong tau dekat sini. Dia siap tunjuk cara tau macam mana nak menyandat sotong tu. Kalau tengok dekat belakang cruise ni, dia ada sediakan lampu tau. Bukan tu saja, korang tak payah fikir nak bawa joran sebab mereka ni menyediakan joran juga dekat sini. Tapi hasilnya tak dapat apa-apa pun. Sebenarnya nak candat sotong ni memerlukan kesabaran yang tinggi tau. Jadi sebabnya sabar kami tak tinggi, jadi kita naik ke atas deck, lepak santai dekat atas ni sambil tengok cruise-cruise yang ada berdekatan kami. Cruise orang lain siap ada menari-nari lah, kita tak adalah. So ni adalah cruise yang sangat family friendly. Kalau korang datang ke Hanoi ni, korang kena cuba stay dekat Golden Cruise yang terletak di Halong Bay ni. Harga untuk 4 hari 3 malam kita sepanjang winter trip Hanoi ni ialah 2,100. Nak tahu lanjut, klik link di bio.